Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Selamat datang ke channel aku. Jadi hari ni 30 hari bulan 5. Kita orang daripada Kuantan, grup TZM Kuantan sedang bersiap nak bergerak ke Perak untuk menghadiri event HMYT Volume 3, iaitu himpunan motor Yamaha TZM. Jadi sekarang ni dah pukul hampir pukul 6. Hampir pukul 6. Patutnya 5.30 gerak. Ni nak dekat pukul 6 baru nak gerak. Jadi aku, Abang Faizal dengan Zaki, kita orang gerak daripada bengkel nak berkumpul dekat Batu Sebelah. So kita sambung dekat Batu Sebelah nantilah. Kita tengok siapa je yang ada, siapa yang ikut. So jom. Isi minyak lo. Belebel lah dia orang ni. Janji 5.30, pukul 6 baru nak gerak. Batu Sebelah, Petronas Batu Sebelah. Macam biasa lah, pot kumpul kalau nak girat. Jadi sekarang ni tunggu seorang lagi, Koyum. Yang lain semua sampai dah. Kita akan bergerak 7 biji TZ, 1 biji Wesuku. Jadi Koyum datang lagi 8 biji lah TZ. Ni setup motor aku. Aku tak back kiri kanan, aku tengah belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Jom kita dah cukup korum, kita gerak dah slow. Singgah next station dekat next persinggahan dekat Temeloh macam biasa lah. Geng-geng Vespa, ramai geng-geng Vespa lalu tadi. Dia orang nak pergi event kat Terengganu, klasik. Event klasik. Yeay, misi mencari kabus akhirnya terlaksana. Kita lap sikit lah. Jadi dah lama dah tak pergi ride mencari kabus. Jadi ride kali ni dapatlah kita cari kabus. Bukan main topai lagi kabus. Sekarang dah pukul berapa ni? 7.41, 7.40 lah. Jadi dah sampai dekat Temeloh, area Temeloh. Kali kau kan target masa nak sampai awal lagi. Jadi setakat ni Alhamdulillah semua okey. Cuma motor aku rasa berat. Tak tahulah berat disebabkan motor ataupun enjin yang berat. Tapi memang nak naik RPM tinggi tu berat gila lah. Tak tahu sebab apa.
Jadi kita lepak-lepak dulu. Sekarang belah sana ada geng-geng SS. Ada event juga kot diorang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dah sampai Tol Karak. Jom kita masuk. Harap-harap tak ada roadblock lah. Biasa pagi-pagi macam ni mana ada tak. Oh, ramai geng. Macam biasa kita tunggu. Jom terus kita isi minyak sini. Teruskan perjalanan.
Yelah, Pak Lebat. Alhamdulillah sampai Genting Sumpah. Ya. Allah Rabbi. Dekat kata sampah aku parking. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita naik Batang Kali. Dah lama gila lah tak naik motor. Dengan motor last naik dengan motor tahun bila aku habis belajar dari Penang dulu. Itu lah last tahun 2019 lah ke 2018 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak boleh duduk depan ni, aku tak tahu jalan. Jauh beza masa naik Genting dulu. Apa ni cari apa masalah. Nampak rendah automat. Kalau dari segi Eropah tu bila rendah ni dia kurang sikit lah. Kalau aku lah personal, aku suka tinggi. Aku suka look, bukan suka naik. Look tu aku suka kalau dia congek sikit. Sikit je lah, janganlah tonggek over sangat tu. Boleh macam exhaust dia, exhaust tindih.
lama gila tak lalu jalan ni. Aduh. Potong kat su. Jom kita sambung perjalanan ke R&R Tanjung Malim. Dekat daripada tol ni. Steady uncle. Yeah, sampai. Dia kata ada kamera, takut kena saman, tak tahu. Tutup anak pelik. Jomlah kita ke homestay. Tak boleh nak lepak lama juga sini sebab tak boleh nak bergambar. Jomlah. Aku lambat rakam lah. Tadi cantik lah view. Nampak apa ni? Kelapa sawit kan, banyak sama rata je. Cantik lah view tadi. Aku terlambat pula. Jadi kita on the way ke homestay. Lebih kurang dalam sejam lagi lah nak sampai. Oh, lama dah tengok view Bendang. Wah, rindu Kedah. Dah berapa lama dah aku tak balik lah. 2 tahun ada rasanya. Tak sangka bulan-bulan ni pun ada. Wah, nice tu. Ada tersumpak dengan grup CCM mana tah. Ada 4 biji. Tapi 2 biji CCM, 2 biji lagi NSR kot. Sebiji NSR, satu lagi tak tahu. Satu lagi Kawar Cyclone. Ya kot rasanya. Oh.
Lupa nak update tadi dah sampai homestay. Atau memang barai sangat masuk tidur terus. Ni kita beli barang. Chef kata nak makan special ni. Jadi kita combine sikit lah. Update combine. Timbang lagi. Aktiviti waktu malam. Ya. Nasi biryani ni. Biryani yang kita makan special sikit. Nasi biryani in the house. Nasi biryani in the house. Minum je. Tadi baru puji. Tadi. Tengok punya nombor. Di luar kotak sebelah. Tak apalah, kejap lagi nak cuci juga. Sakit pun. Sebelah. Memang terbaik lah. Dah macam passion dah semua. Ini dependent ni Mana nak dapat gini ni? Cari lah tempat lain tak ada. nak bagi corner, nak bagi lawa sebenarnya. Nak catur, pakai sikit orang ramai. Tak cukup tu Satu lagi, belah lagi. rasa tak nak telur. Senang. Boleh potong tak tu kak? Potong boleh.